Dia kalau dalam bab muamalah ni tak boleh lawan Imam Ahmad dari segi luar dia. Dan kalau kita tengok sampai sekarang ni banyak sesuai saja pendapat dia tu dibawa ke tengah pendapat Imam Ahmad. Sebab tu ulama-ulama dalam mazhab dia pun kalau dalam masalah muamalah ni kita kena tahu mazhab ni lebih dalam bab apa. Kena tahu. Kalau dalam bab muamalah tak boleh lawan Imam Ahmad. Dari segi jaminan dia kemah nak melindungi hak sama ada pengguna atau hak pemilik. Tuan punya tu dia cukup jaga. Misalnya kita kata apa? Bayar cekeran. Kita pergi buat baju kok lah, kok mahal. Kedai tu bayar cekeran dulu. Lepas tu kalau kita tak pergi ambil, jangan boleh ke tuan kedai. Jadi kebanyakan ulama kata tak boleh. Imam Ahmad kata boleh. Sebab itu lebih melindungi hak pekedai. Sebab kalau orang tu tak bayar ambil, dia nak apa? Baju tadi. Sedangkan dia jahit untuk orang tu. Nak cari hak sesuai, padai saya dia tu bukan senang juga. Dan kalau ada bukan semua orang nak. Dia jahit itu sebab orang tu lah bagi tepah dengan dia nya. Jadi ini lebih menjaga hak dia. Kalau tidak orang boleh main-main kan. Jadi dari segi itu bagus dia. Dia bukan melindungi pengguna saja, melindungi tuan kedai kita kata. Macam cekeran tu, memang boleh. Enggak orang duduk pakai belakang tu. Sebab benda ni kalau molek, orang tak cara ada masalah apa akhirnya. Jadi orang pakai dia sendiri. Hak sebenarnya begitu. Orang yang apa dia duduk nak menegak ke sama saya kecek saja ya sebenarnya. Nak menegak benda basah. Hak sebenar dalam kenyataan hidup tidak begitu. Kita sudah tengok banyak dah. Macam cekeran saat ni itu dah amat. Demo amat tu hak siapa tu.